Bangsa yang lupa akan sejarah bangsanya sendiri adalah bangsa yang kehilangan identiti. Begitulah kalam hikmah yang pernah dilontarkan oleh seorang negarawan terkemuka yang menekankan betapa pentingnya sejarah dalam membentuk dan mengekalkan identiti kebangsaan dan sesebuah negara. Saya, Nur Hasya Al-Habiti Sukri di sini adalah untuk menghuraikan satu kerangka penting dalam tajuk kurikulum sejarah melangkah patriotisme yang memfokuskan dua aspek utama, iaitu perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia serta ciri-ciri guru sejarah yang berkesan dalam konteks pembelajaran bermakna, iaitu KPPB, bagi melahirkan generasi berilmu serta berjiwa patriotik. Maka, persoalan yang dapat saya ungkapkan di sini ialah adakah kurikulum sejarah kita ni benar-benar berupaya untuk membentuk kewarganegaraan yang berkesan, dan bagaimana kita sebagai guru sejarah perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan KPPB untuk menggerakkan perubahan ini. Baiklah, mari kita melusuri perjalanan panjang mengenai perkembangan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia. Subjek ini bukan sekadar menceritakan kisah masa lalu, tapi menjadi asas untuk pembentukan jati diri, semangat patriotisme dan nilai kewarganegaraan dalam diri setiap murid. Jadi, pada peringkat awal sebelum tertubuhnya sistem pendidikan formal seperti yang kita kenal sekarang, pendidikan di Tanah Melayu dikendalikan oleh pihak British dan juga sekolah vernikular mengikut kaum masing-masing. Dalam kata lain, sistem pendidikan di bawah penjajah. Setiap sekolah menggunakan sukatan pembelajaran berbeza, iaitu sekolah Melayu lebih menumpukan kemahiran asas seperti menulis dan mengira, manakala sekolah Inggeris mengikut sistem kolonial. Jadi ketika itu pengajaran sejarah belum meluas, ia lebih berbentuk kepada penceritaan lisan mengenai asal-usul raja, tokoh tempatan serta tradisi masyarakat. Namun apabila kerajaan British mula menubuhkan Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK pada tahun 1918, maka di sinilah sejarah mula mendapat tempat sebagai satu bidang ilmu rasmi yang dikenali sebagai tawarikh. Jadi selepas negara mencapai kemerdekaan, kurikulum sejarah ini mula melalui semakan penting bagi membina semangat negara bangsa serta memperkukuhkan identiti rakyat. Jadi antara penanda awal perubahan ini ialah melalui pelaksanaan laporan Abdul Razak 1956 yang menekankan perpaduan kaum melalui satu sistem pendidikan kebangsaan. Seterusnya terdapatnya laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 yang memperkukuhkan lagi dasar tersebut dengan menekankan nilai kewarganegaraan serta pembentukan masyarakat yang berdisiplin dan berilmu. Maka hasil daripada semakan ini, kurikulum sejarah mula diolah untuk menanam rasa cinta negara serta semangat perpaduan dalam kalangan murid. Jadi dapat kita lihat isi kandungan sejarah ini diperluas bukan sahaja memfokuskan kepada sejarah tempatan, namun merangkumi sejarah dunia serta nilai kewarganegaraan. Jadi akhirnya melalui pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR, sejarah ini telah dijadikan sebagai mata pelajaran teras iaitu wajib dan disemak semula dengan adanya penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT, agar murid-murid ini boleh bukan sekadar menghafal tarikh serta fakta sejarah itu, tetapi mampu berfikir serta menilai peristiwa secara mendalam. Hadirin sekalian, kurikulum sejarah sekolah rendah telah melalui evolusi dramatik, iaitu daripada kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR yang lebih menumpukan kepada fakta dan skop yang luas kepada kurikulum standard sekolah rendah KSSR, iaitu yang menuntut kepada penguasaan standard serta elemen insaniah. Maka dalam konteks pengurusan kurikulum di peringkat sekolah ini, panitia sejarah memainkan peranan yang amat penting, iaitu bukan sekadar satu jawatan kuasa yang kecil di bawah unit akademik, tetapi panitia sejarah juga merupakan nadi utama untuk sebagai penyelaras, memantau serta memastikan pelaksanaan kurikulum sejarah ini berjalan dengan teratur serta berkesan.
Jadi mereka bertanggungjawab sebagai perancang, penyelaras dan pemantau kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Jadi setiap ahli panitia perlu benar-benar memahami dokumen standard kurikulum dan pentadbiran iaitu DSKP supaya segala perancangan dan pelaksanaan pengajaran selaras dengan kehendak kurikulum kebangsaan. Antara tanggungjawab utama panitia ialah dengan merancang program tahunan seperti menyediakan rancangan pengajaran tahunan iaitu RPT serta menyemak rancangan pengajaran harian RPH guru-guru bagi memastikan isi kandungan serta aktiviti PDPC benar-benar menepati standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, melalui mesyuarat panitia yang diadakan secara berkala, para guru dapat berbincang serta berkongsilah amalan terbaik dalam PDPC seperti penggunaan peta interaktif, video dokumentari, bahan digital. Jadi dengan ini, selain itu juga panitia boleh menganalisis keputusan pentadbiran dan peperiksaan bagi menapasti kekuatan serta kelemahan murid dan merancang tindakan intervensi bagi meningkatkan lagi prestasi dan kefahaman murid dalam subjek sejarah. Maka tanggungjawab ini diteruskan oleh guru-guru sejarah di dalam bilik darjah. Guru perlu menggunakan pelbagai sumber pengajaran termasuklah sumber primer seperti peta lama, dokumen dan artifak serta sumber sekunder yang lebih kepada video, gambar atau bahan digital yang interaktif. Maka pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk melihat, meneliti serta mengalami sejarah secara langsung, bukan hanya mendengar keterangan secara lisan. Apabila murid dapat menyentuh ataupun membincangkan bahan sejarah yang sebenar, mereka bukan sahaja memahami fakta tetapi boleh merasai nilai serta semangat perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, sebagai seorang pendidik, saya harus menguasai ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Guru sejarah ini bukan sekadar untuk menyampaikan fakta dan peristiwa lalu, tetapi memainkan peranan yang penting bagi membentuk minda serta jiwa generasi pada masa hadapan. Seorang guru sejarah yang berkesan perlu memiliki pengetahuan yang mendalam, kemahiran pedagogi yang kreatif serta nilai profesionalisme dan etika keguruan yang tinggi. Maka guru sejarah perlu berinovasi dalam menyampaikan isi pembelajaran tersebut. Maka penggunaan bahan bantu mengajar seperti video interaktif, peta digital bukan sahaja menjadikan pembelajaran itu lebih menarik, malah membantu murid juga untuk merasai suasana dan semangat perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Seseorang guru yang berkesan juga mesti merancang pengajaran yang teliti berasaskan dokumen standard kurikulum dan pentadbiran DSKP serta menyediakan rancangan pengajaran tahunan RPT dan rancangan pengajaran harian RPH yang selaras dengan objektif pembelajaran. Maka dari segi pedagogi pula, guru harus menggunakan pelbagai teknik pengajaran seperti simulasi sejarah, lakonan, peta minda atau pembelajaran yang berasaskan projek. Dengan ini, murid tidak hanya mendengar tetapi turut terlibat secara aktif dalam aktiviti tersebut. Maka dalam proses ini dapat kita lihat teknik penyoalan yang berkesan juga membantu murid untuk bukan sekadar memahami apa itu sejarah, namun membolehkan mereka berfikir dengan lebih kreatif mengenai apa yang mereka dapat, iaitu contohnya seperti mengapa sesuatu peristiwa itu berlaku. Jadi teknik ini membina kemahiran pemikiran sejarah lebih kritis. Maka sebagai guru yang bertanggungjawab, saya juga perlu mengambil kira mengenai kepelbagaian kebolehan murid, iaitu adanya pendekatan pemulihan serta penggayaan perlu dilaksanakan agar setiap murid dapat belajar untuk mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing. Dalam masa yang sama, pentadbiran bilik darjah PBD harus dilaksanakan secara berterusan bagi menilai pengetahuan, kemahiran dan sikap murid terhadap pembelajaran sejarah. Namun lebih daripada sekadar penyampaian ilmu, seorang guru sejarah ini juga mesti menjadi pembina karakter murid. Subjek ini merupakan wadah yang terbaik untuk menanam nilai-nilai murni seperti keberanian, integriti, tanggungjawab dan semangat patriotisme.
Jadi apabila saya sebagai guru menceritakan kisah perjuangan tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, Tok Janggut, maka tujuan sebenar ini bukan hanya untuk membuatkan murid tersebut mengenali nama tokoh sahaja, tetapi untuk membentuk kepribadian murid agar lebih menghargai jasa dan pengorbanan mereka. Oleh itu, guru sejarah yang berkesan bukan hanya mengajar dengan ilmu tetapi juga mendidik dengan jiwa. Guru inilah yang akan melahirkan murid yang bukan sahaja cerdas tetapi juga luhur nilai serta jati dirinya. Setelah kita memahami peranan guru dan kepentingan pengurusan kurikulum yang berkesan, marilah kita melihat bagaimana semuanya disatukan di bawah satu kerangka utama yang dikenali sebagai Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, iaitu KPPB. KPPB ini memastikan pembelajaran sejarah bukan hanya untuk menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk cara murid itu berfikir, berperasaan serta bertindak. Maka dalam konteks ini, guru sejarah berperanan sebagai arkitek dalam membina 6 kemahiran utama, iaitu 6C. Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, Character dan Citizenship. Sebagai contoh, melalui topik kemerdekaan tanah airku, murid ini boleh menghasilkan piagam rukun negara versi mereka sendiri. Jadi daripada aktiviti ini dapat menggalakkan mereka untuk berfikir secara kritikal dan kreatif, komunikasi serta kerjasama secara dalam kumpulan, di samping membina karakter dan semangat kewarganegaraan. Dengan cara ini, murid bukan hanya menghafal fakta tetapi menghayati makna perjuangan tokoh serta semangat cinta akan negara. Seterusnya, guru juga perlu menerapkan pendekatan 3E, iaitu Explore, Engage dan Empower. Yang pertama, Explore, iaitu guru ini membimbing murid untuk menerokai sumber sejarah seperti peta-peta lama dan artifak. Yang kedua, Engage, iaitu guru ini melibatkan murid secara aktif melalui adanya perbincangan ataupun simulasi sejarah. Dan yang terakhir, Empower, iaitu empower tu lebih kepada untuk menyuarakan pandangan sendiri. Seperti murid ini boleh menulis surat mengenai pentingnya warisan negara. Yang terakhir, prinsip 3R, iaitu Rigor, Relevance dan Relationship, turut menjadi panduan utama. Guru ini mesti memastikan fakta sejarah tepat dan sahih, iaitu dengan seterusnya mengaitkan lagi isi pembelajaran dengan isu semasa agar relevan dengan kehidupan murid. Dan yang terakhir iaitu relationship. Dengan ini mampu membina hubungan emosi serta nilai dalam jiwa murid itu supaya murid itu boleh menjiwai perjuangan serta pengorbanan tokoh terdahulu. Dapat kita lihat melalui penerapan 6C, 3A dan 3R, pembelajaran sejarah ini menjadi benar-benar bermakna, bukan sekadar untuk mengajar tarikh ataupun nama tokoh, tetapi mampu mendidik jiwa dan membina jati diri dan melahirkan warga negara yang berilmu serta bersemangat patriotik. Melalui penerapan elemen 6C, 3E dan 3R inilah proses pembelajaran sejarah akan menjadi lebih bermakna. Murid ini bukan lagi sekadar menghafal tarikh dan nama tokoh, tapi mampu untuk berfikir secara kritikal dan menghargai makna sejarah dan membentuk semangat kewarganegaraan jati diri yang kukuh. Sesungguhnya pembelajaran bermakna ini tidak hanya mencerdaskan akal tapi turut mendidik hati, iaitu dengan melahirkan generasi yang berilmu, beretika dan berjiwa patriotik. Jelaslah di sini, sejarah bukan sekadar mata pelajaran tetapi alat untuk memanusiakan manusia. Tugas kita sebagai guru adalah untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja fasih kepada fakta sejarah itu, namun fasih juga terhadap memahami identiti, menghargai perpaduan serta berani dalam mencipta sejarah untuk masa depan yang lebih gemilang. Sekian, terima kasih.